Gatal eczema memang boleh dilegakan dalam tempoh masa yang singkat kalau kulit dan saraf kulit disejukkan. Sebab itulah orang yang ada eczema, saya memang sarankan untuk garu pakai gentle scratcher ni. Kenapa suhu sejuk? Bantu melegakan gatal eczema. Yang pertama, gatal eczema ni disebabkan oleh histamin dalam badan kita dan disebabkan oleh saraf kulit yang sensitif. So, bila kita tuam dengan benda sejuk, especially menggunakan gentle scratcher ni yang boleh disejukkan dalam peti, bila kita garu, dia akan melegakan, relaxkan saraf kulit tu, kurangkan radang, iritasi dan dia akan trick otak kita daripada rasa gatal tukar kepada rasa sejuk. Selain daripada sejuk, benda ni ada biji-biji ni. Biji-biji yang pelbagai saiz yang dia memberikan juga rasa sedap bila kita garu, tapi dia tidak melukakan kulit sebagaimana kita garu menggunakan kuku ataupun menggunakan objek lain macam sikat ke, pembaris, gigi dan macam-macam lagi. Bila kulit tak luka, barulah kulit ada masa untuk sembuh. Bila kulit eczema tak luka, kulit tidak akan berparut. Kuman dan bakteria memang susah nak hidup dekat besi ni sebab besi ni adalah medical grade zinc. Gentle scratcher ni memang direka oleh skin expert. Lepas ni kalau nak garu, jangan garu pakai kuku, disiplin, garulah pakai gentle scratcher ni.